Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ni kita nak pasang Universal Roof Bar. Okey, ni kita nak pasang kat motor lah, dekat kereta Ranger ni kan. Jadi saya beli yang ni RB300. Jadi nanti kita akan dapat lah ni lah, dapat benda ni 4, dapat batang besi bar ni 2. Lepas tu cara kita nak pasang dia jadi macam gini kan. Inilah dia barang yang kita dapat. Satu, besi yang disalut dengan getah. Kita dapat skru, dapat wasir, dapat spring, dapat sepanas 10 dengan Allen key. Alright, cara pasang dia ni. First, skru ni, wasir ni kita akan masukkan dalam skru. Okey, kita masukkan macam ni ha. Tak payahlah. Set. Macam gini. Alright. Ni kita masuk dekat skru. Okey, wasir tu. And then kita akan masuk dekat dia punya besi ni lah, cangkuk dia ni. Tekan ni masuk dalam. Alright. Sampai dapat macam ini. Lepas tu kita masukkan spring. Spring masukkan. Alright, dah masuk spring ni. And then kita ikat dekat dalam ni ha. Dalam tu kau nampak ada lubang tau. Lubang tu belakang dia ada skru, ada nut. Okay, ada nut kat bawah ni ha. Kat bawah ni. Jadi kau tolak lah, tonyol masuk dalam and then skru. Ini untuk kita ketatkan dia punya apa itu lagi? Dia punya clamp lah. Alright. Jadi kita masukkan dia. Masuk macam gini. Alright, kita masukkan, kita ikat. Sampailah dia jadi macam gini. Ni dia siap ikat lah. Ni bahagian depan dia macam ni. Belakang dia terkeluar macam itu. Alright, dah siap kita buat macam ni. Barulah kita masuk dekat kita punya besi ni, batang besi ni. Alright. Ni kita akan masukkan kat dalam lubang atas ni. Ni kita ambil, kita masuk. Set. Okey, kita buat masuk. Dah masuk. Bila kita dah masukkan benda ni kan, kita boleh adjust lah. Kita boleh adjust lebar. Kita nak panjang ke, nak pendek ke, tapi bergantung kepada bumbung kita. Ni kan. Kita taruh atas bumbung nanti. Kita tengok. Mana yang sesuai lah. Kalau rasa bumbung tu pendek, yang ni kita ketengahkan sikit lagi. Kalau bumbung tu panjang ataupun lebar, kita tariklah sampai hujung. Kita tengok sampai sesuai lah untuk setiap bumbung kereta korang. Alright, jadi jom. Okay baik, lepas kita dah masukkan batang besi ni, kita balikkan dia. Okay, kalau nampak dia punya skru ni untuk lock sebenarnya. Kiranya contoh kan kita ukur untuk bumbung. Contoh macam Ford Ranger ni, panjang dia daripada hujung ni ke hujung sana 101 cm. Jadi kau ukur lah pakai tape ni kan. Daripada hujung sini sampai ke sini 101 km pula cm. Alright, daripada hujung ke hujung. And then kalau korang nak lock, korang lock lah kat sini. Korang ikat pakai Allen key tu kan. Sampailah dia punya besi tu tercangkuk. Maksudnya dia pegang lah kita punya bar ni. Jadi dia tak bergerak. Alright, dah tak bergerak. Jadi ni untuk Ford Ranger lah. Untuk Ford Ranger panjang macam ni. Kalau kereta korang Satria ke Wira ke apa kan, mungkin lagi pendek lah. Jadi sekarang ni yang tu kita markup, maksudnya kita tap macam tu je. Jadi dia tak nak bagi gerak. Nanti bila kita dah test fit, kita letak atas bumbung. Kalau rasa betul-betul dah ngam, baru kita ketatkan betul-betul lah skru bawah ni. Lepas tu kita ikat skru ni untuk dia kepit kiri kanan. Jadi jom saya tunjuk kat atas dia pasang. Okey, dekat atas ni saya dah taruh satu tu depan. Ni markup je dulu. Alright. Kedudukan yang depan ni macam ni lah. Dekat area pintu depan ni, antara pintu depan dengan pintu belakang ni, letak kat sini. Okey. Satu lagi ni kita taruh dekat belakang. Mungkin area sini kot. Okey. Set. Alright. Jadi kedudukan dia, kalau saya susun macam gini lah. Dia ada rata dekat atas, bawah ni ada sikit lah. Kalau boleh serata yang boleh. Ni kalau kawasan belekuk ni dia payah sikit lah. Kita cari kawasan yang flat macam ni. Ni terkeluar sikit, tak ada hal. Jadi nanti yang ni kita akan selit masuk dalam. Sebelah sana bersama kita akan selit masuk dalam. And then baru kita ikat dia punya skru ni bagi ketat. Alright. Jadi jom lah buka pintu kereta dulu. Alright.
Okey baik, sekarang cara nak pasang ni kan. Okey. Tadi kan yang ni longgar kan. Alright. Kita akan masukkan dia punya getah ni. Nyangkut ni kan. Selit dekat kita punya ni. Alright. Dekat celah pintu ni. Bila kita dah masukkan dalam tu. Nanti kita ukur lah. Panjang depan ni dengan belakang ni kita nak berapa panjang. Nanti dah dapat dia punya ukuran tu. Nanti kita ketatkan ni je. Tinggal kita ketatkan skru ni. Sampai dia betul-betul ketat. Maksudnya bagi dia punya bar ni tak bergerak lah. Alright, jadi kita ketatkan ni je. Kita pulas arah jam. Buat. Dah ketat. Nanti kita akan buat lah untuk 4 biji. Untuk 3 biji lagi. 1, 2, 3. Alright, jadi itu je kot. Ni saya try ketatkan dulu. Lepas tu nanti kita tengok hasil macam mana. Okey baik, jadi ni kita dah selesai dah. Dah ikat ketat. Alright, jadi agak tak bergerak lah benda ni kan. Lepas tu lagi satu untuk cap ujung ni. Dia ada bagi. Alright. Ni cap dia. Okay, kita ambil cap ni. Just masukkan je lah. Alright. Ni kita masukkan je lah dekat bahagian ni. Okay, dah masuk. Settle. Nanti kita masukkan untuk 4 biji. Alright, jadi rasanya tu je kot untuk video kali ni. Kita cara pasang-pasang cara kita nak pasang roof rack ni. Okay, jadi terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.